Last abang upload video panjang kat channel ni 3 tahun lepas. Masa tu abang buat video makan-makan. So hari ni 3 tahun kemudian baru abang post balik dekat channel ni. Tapi hari ni abang bukan nak buat video makan-makan. Hari ni abang nak ubah bilik abang ni jadi mini studio untuk niche baru channel abang. Tapi dalam masa 3 tahun tu tak adalah abang tak post langsung. Abang ada post, tapi abang post dekat short video yang abang review gadget. So kalau korang yang dah pernah tengok tu yang tu lah. So jom kita tengok bilik ni sebelum kita makeover. Okay, kat sini abang nak buat ruangan editing, tempat komputer untuk abang nak edit-edit video abang lah. So kita start kat sini dulu, lepas tu baru kita pergi ke sini, sini dan sini. Jom. Okay, sekarang ni kita dah settle pasang monitor arm. Okay, kita pasang monitorizer dulu kat sini. Okay. Kita pasang S10. Kita tak pakai apa? Kita tak pakai PC. Kita just pakai laptop je. Okay. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, said you can't live that way. I told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah. So kita dah settle bahagian ni. Okay. So kita dah settle ruangan editing. Nanti kita tambah mana yang kena tambah, kita tukar mana yang kena tukar. Yang tu kita buat nanti. Sekarang ni kita nak buat yang ni pula. Kita nak kemas, nak lap berdebu ni. Kita nak isi barang-barang sikit. So jom. Buat masa sekarang kita letak je dulu mana yang ada. Nanti kita top up balik mana yang kita perlu top up, mana yang perlu kita tukar. Okay, ruangan ni kita dah settle bersihkan, kita dah settle letak hiasan sikit. Sepatutnya kat sini ada lagi satu, kat sini ada lagi dua. Yang tu nanti kita tambah. So buat masa ni settle, kita pergi ke ruangan ni pula. Jom. Okay, kat ruangan ni pula abang nak buat dia macam gallery wall yang abang boleh pakai untuk nak shoot video produk ke, nak tangkap gambar ke. So kat sini abang akan letak frame nanti. Dan lepas tu letaklah sikit-sikit dekor ke macam mana. So jom. Okay, hiasan bawah dah, tinggal nak pasang frame je. Jom. Okay, hampir siap. Yang ni sayang, pecah. Tapi tak apalah, nanti kita gantikan yang baru. Okay. Okay, so belah sini dah settle. So kita akan pergi belah sini pula. Belah sini untuk kita punya workstation. Jom.
Dah masuk meja. Okay. Kat sini kita letak printer. Kat sini plotter. Kat sini kita akan letak mesin heat press ni. Jom. Oh, berat ni. Allah Akbar. Okay. Lupa, kat sini ada cutting mat tau, sekejap abang ambil. Okey, kita punya workstation pun dah siap, tapi macam ada banyak lagi benda yang kurang. Tapi tak apa, yang tu kita settlekan next. Yang penting kita nak biar bagi nampak dulu macam mana keadaan dia. So sekarang kita tinggal lagi satu part last kat sini. Rasanya macam part ni memang tak sempat nak settlekan hari ni. Rasanya macam kena sambung besok lah. Tapi tinggal dah tak banyak sebab part ni kita tak letak banyak barang sangat. Kita jumpa besok. Okey, hari ni abang nak siapkan yang abang tak sempat siapkan hari tu. Sebenarnya hari ni entah hari yang keberapa dah sebab dah banyak hari abang skip. So hari ni abang tak nak lengahkan masa, abang nak siapkan cepat-cepat. So kat sini abang nak letak deco sikit. Kat sini abang nak letak rak IKEA Oma ni yang abang belum unboxing lagi. Dan kat sini abang nak letak frame gambar. So, jom kita start. So first kita nak pasang frame dulu. Okey, frame dah settle. Kita pasang rak ni pula. Okey, sekarang kita nak unboxing benda ni pula. Okey. Buatkan semua. Okey. Okey. Oh, jijik. Oh, okey. Ya Allah. Masukkan semua dulu. Dah settle tu, kita angkat sini. Kita akan pasang yang ni pula. Boleh dah besar. Simple. Okey. So betul lah kan macam ni. Okey, dah settle. So kita dah settle pasang, jom. Okey, kita dah pun settle pasang ni. So sekarang ni kita nak deco sini dan sini. So jom. Atas dah settle, kita buat kat sini pula. Jom. So dah settle ruangan ni. Sini settle, sini settle. Cuma kat sini abang rasa nak letak lampu, cuma belum ada lagi. Tunggu nanti abang dah tambah, nanti abang update lah. Tapi setakat ni abang rasa ni pun dah cukup. So sekarang sini dah settle, sini settle, sini settle, sini pun settle. So jom kita tengok. Tapi tunggu jap, abang nak pasang frame ni dulu. Sebab tadi abang tanggalkan frame ni, tukar gambar. So sekarang abang nak tampal gambar yang baru. So jom. Okey, dah settle pasang. So jom sambung.